Okay. Aku akan buang ni dulu, buang grease dulu. Cara-cara nak cuci dia simple je. Buang grease dulu. Buang grease ni dulu. Nanti kalau aku pakai sabun, dia tak membazir. Buang grease dulu. Buang grease. Cabut pen ni, pakai plier. Kadang-kadang dia jatuh sendiri je. Kadang-kadang kalau grease banyak, dia susah nak cabut. Kita tengok keadaan dia. Tarik macam ni, minyak tak ada. Mana seal coil elok. Kalau minyak ada sikit-sikit tu, dah start bocor. Tapi kau kena inspect ni lah. Ni dah tanda dia dah makan sikit. Tapi masih boleh pakai lah. Tak ada calar. Aku rasa dengan kuku pun tak ada. Aku rasa dengan kuku tak ada calar. Cuma just kesan grease terbakar sikit. Ni biasalah. Barang mileage dah tinggi. Mileage dia dah berapa puluh, 20,000, 30,000 ni. Sini sebenarnya patutnya tukar lam. Tengok ada bocor ataupun 30,000 sekali tukar. Biasanya original yang tahan. Kalau macam aftermarket tu, sebab harga dia RM45 Yang murah lah, yang mahal ni aku beli ni yang Peacebike. Sebab dia colour merah. Dia Peacebike punya mahal lah. Dalam 20 lebih lah satu. So dia pakai Vuitton. Dia tak pakai biasa. Yang ni aku tak dijual ni. Yang ni aku custom. Minta beli custom lah. Pergi ukur. Satu lagi aku letak. Dia ada O-ring satu sini tak ada O-ring. Aku letak O-ring. O-ring original tu aku tolak sampai ke bawah. Jadi next time kalau aku nak buka ni yang paling payah ni. Kalau api ada O-ring tu, mudah nak buka. Kita nak check bearing puli belakang. Kita pulas. Maknanya bearing ni dah rosak. Bearing ni dah berbunyi lah. Wow! Masuk bearing ni berbunyi. Bearing ni dah makan lah. Bearing ni dah makan lah. Bearing ni ke shaft ni ke? Rasa shaft ni okey. Bearing ni dah makan lah. Bearing ni bukan made in Japan ni. Hey, wait a sec. You're Japanese, aren't you? そうだけど In that case, watch your damn bag! That's why I'll never forgive the Japanese! Ni bukan made in Japan, made in Thailand, China ke Indonesia macam tu lah. Dia tak tahan kan. Cara nak check bearing belakang. Bearing ni dah. Bearing ni pun dah makan dah. Gegar. Benda ganti ni. Ni kena ganti lah. Dia kau kena ketuk ni luar, keluarkan ni, ketuk dulu, ketuk keluarkan ni. Lepas dia ada klip dalam. Kau kena ketuk keluar. Ni senang lah. Kalau dah buka klip tu, ketuk lah, keluar terus. Nak pasang tu lah sikit-sikit. Kalau kau dah ada barang-barang, senang je. Macam ni. Tapi barang kena custom lah sikit. Sebab semua bearing tak boleh ketuk suka-suka hati. Nanti kalau kau ketuk macam baik tak tukar. Atau grease ni kena tak grease selalu. Yang grease dalam ni memang dia payah nak habis. Yang aku tunjuk tadi. Tapi rasa ni cepat-cepat habis. Dalam ni kau kena letak pula asing grease tu. Bagi penuh. Bagi dia tu. Sebab kan dia masuk abuk sini jadi cepat rosak tau. Ini payah rosak. Tapi yang ni cepat. Ni dalam mileage dalam 30,000 dah kena tukar. Kalau kau cuci selalu FCVT kau okey. Kalau jarang cuci memang cepat haus. Tapi tak. Dia jangan bagi haus betul-betul. Dia akan makan shaft ni. Akan makan shaft ni. Tu masih masalah sikit. Kalau kau jaga CVT dia, okey lah. Tak ada hal lah. Nanti cuci CVT selalu. Dulu aku malas cuci CVT ni. Bagi aku sebab nanti kotor tak. Tapi tak boleh sebab ni pakai bearing ni. Dulu lah kita belajar pada kesilapan kita kan. Kadang-kadang gitu lah. Kita rasa kita betul kan. Punya halah. Sebab tu ada orang cuci CVT. Ni lah leceh main motor skuter. Leceh sikit lah.
skuter leceh sikit lah. Dia tak macam motor tu, kalau kau pakai motor biasa, kau pakai rantai o-ring kan, kau sental lah, kau bawa lah, kotor rantai, kau berus lebih kurang je, basuh lebih kurang sikit, water jet je. Lepas tu kau letak minyak degreaser sikit kan, macam ni bukan minyak grease ni cuci. Ni bagi cuci sini nanti. Tapi aluminium tak boleh ni sebenarnya. Dia akan jadi rosak. Akan jadi kabur. Dia boleh je pakai tapi tak rosak tu, dia jadi macam dia akan nampak rosak tapi ni tak rosak. Tapi kalau untuk macam kabel-kabel luar ni, macam rim-rim ni, dia akan jadi rosak. Degreaser ni kena cari yang dalam yang cair tu, beli dalam satu botol tu dalam RM30-40 tu. Yang tu okey, dia alkaline base, yang ni acid base. Dia tak boleh lah. Yang di awalnya memang acid base lah, paling murah. Sebab tu harga dia murah je. Kena tangan ni pun sakit sikit, tak pedih lah sikit, tapi tak sangat tengok tu luka lah. Sebab tu aku kalau pakai ni aku cuci pakai petrol sikit-sikit, tapi area di sini kena pakai, aku pakai tu je, sabun biasa je. Yang sini lah, sini luar-luar ni